Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jan Ilinku daripada SMK Serian, kod YEB 8205. Saya ingin menceritakan tentang buku yang bertajuk Ancaman Komunis dan Zaman Darurat. Saya memilih buku ini kerana ia mengandungi tajuk yang sama pada buku teks tingkatan 4 bab 6. Ancaman Komunis dan Zaman Darurat merupakan buku sejarah yang menceritakan tentang ancaman komunis di tanah Melayu serta keadaan negara semasa zaman darurat. Buku ini ditulis oleh Fatmawati Akib dan diterbitkan dalam siri Kemerdekaan Malaysia. Kandungan buku ini sangat menarik kerana ia memberikan penjelasan tentang perjuangan rakyat dan pemimpin negara dalam mempertahankan keamanan tanah air daripada ancaman komunis Malaya. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana komunis cuba menyebarkan pengaruh mereka di tanah Melayu dengan menggunakan pelbagai cara seperti keganasan, ugutan dan serangan terhadap penduduk serta pasukan keamanan. Keadaan ini telah menyebabkan rakyat hidup dalam ketakutan dan banyak kawasan menjadi tidak selamat. Oleh sebab itu, kerajaan telah mengisytiharkan zaman darurat bagi membentang ancaman tersebut. Buku ini turut menerangkan usaha kerajaan dan pasukan keselamatan seperti polis dan tentera dalam menentang komunis demi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan kesan zaman darurat terhadap kehidupan masyarakat. Banyak rakyat terpaksa hidup dalam keadaan berjaga-jaga dan menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan harian. Walaupun begitu, rakyat tetap bersatu padu dan bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk menentang ancaman komunis. Sikap keberanian dan semangat cinta negara yang ditunjukkan oleh rakyat pada ketika itu sangat wajar dicontohi oleh generasi muda ini. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik dan memberikan banyak pengetahuan baru tentang sejarah negara. Saya dapat memahami dengan mudah bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang diperolehi dengan mudah, tetapi hasil pengorbanan ramai pihak pada masa dahulu. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga difahami dan sesuai dibaca oleh pelajar sekolah. Selain itu, gambar pada fakta sejarah yang dimasukkan dalam isi kandungan buku ini lebih menarik untuk dibaca. Antara nilai moral yang terdapat dalam buku ini ialah semangat patriotisme, iaitu sikap cinta akan negara akan sanggup mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Nilai kerjasama juga jelas ditunjukkan apabila rakyat dan pasukan keselamatan saling membantu demi menjaga keamanan negara. Di samping itu, nilai keberanian dapat dilihat melalui pengorbanan para pejuang yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi keselamatan rakyat. Buku ini juga mengajarkan kita supaya sentiasa menghargai keamanan dan hidup bersatu padu tanpa mengira kaum atau agama. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah Malaysia. Buku ini bukan sahaja memberikan maklumat tentang ancaman komunis dan zaman darurat, malah dapat memupuk semangat cinta akan negara dalam diri pembaca. Saya amat meng-share buku ini kepada rakan-rakan kerana kandungannya menarik, mudah difahami dan penuh dengan pengajaran yang berguna. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.